Sendiri yang jemput, kerajaan yang menjemput dan sebagainya. Nampak tak di situ? Ya. Dan lebih ketara lagi ialah segala bentuk pentadbiran kerajaan di bawah Menteri Besar ni 9. Nah, di situ bermaksud dia lebih arif sama ada dipecat atau tak dipecat. Jadi cumanya sekarang ni di situlah saya lihat penderhakaan, menipu rakyat, dan akhirnya rakyat tertipu untuk mengendalikan urusan dengan betul. Jadi ini satu benda yang orang tak lihat. Hari ini kita beritahu sebenarnya kena kaji balik. Kalau sekiranya betul dipecat, kenapa masih bayar allowance dia? Kerajaan negeri yang bayar. Betul? Jadi maksudnya penipuan dah berkali-kali di situ. Saya setuju Yang Mulia Datuk. Saya ingat untuk kita tahu siapa penderhaka sebenar, itu yang kita nak minit mesyuarat tu. Ya, betul. Saya harap mahkamah boleh segerakan arahan untuk mengeluarkan minit mesyuarat tu. Dekat situ baru kita tahu siapa penderhaka sebenar. Untuk pengetahuan juga, saya beritahu pada sidang ini, sebenarnya datuk-datuk undang kita tidak pernah pun argue tentang apa yang mereka buat. Sebaliknya kami hanya menjawab apa saja persoalan yang timbul di media masa, seperti yang kita tengok surat tu. Kami hanya menjawab benda yang fact, yang fakta. Kami tidak menambah tokoh tambah yang lain. Kita tengok satu demi satu. Apabila ada tuduhan, kami menjawab dengan fakta. Macam saya di pihak Datuk Undang Sungai Ujong, Datuk Lembaga, apabila satu-satu unsur itu timbul, satu tuduhan itu timbul, kami akan mesyuarat, kami buat minit mesyuarat untuk menjawab. Itulah yang kami buat. Kami tidak menuduh dia, kami tidak pernah mengatakan dia tu dah, tak ada. Kami tidak. Tugas kami menjaga adat, menjaga kita punya sasilah ini untuk memastikan berjalan dengan betul. Itu sajalah. Yang tambahan pula, datuk-datuk undang kita tidak pernah pun bersuara tentang itu ini, tentang ini, tidak pernah. Boleh kita tengok dalam media masa, tak pernah datuk undang bersuara. Sebab undang dan kami menjaga adat, menjaga keaiban. Itu yang penting. Jadi kalau kita sama-sama bertelagah satu sama lain, masalah takkan selesai. Siang ni pun masih tak selesai lagi. Itulah sebabnya kami katakan kami tidak berada dalam jalur persengketaan. Tidak. Kami hanya menjalankan hak kami, menjalankan jalur kami untuk memastikan perjalanan pentadbiran Negeri Sembilan berjalan dengan baik, dengan lancar, mengikut apa yang telah turun-temurun kami buat sejauh ini.